Okay, let's go to Melaka. Hari ni aku nak pergi Jasin. Tapi as you guys see, kuang. So minyak aku pun dah low. And kalau kat sini dia tulis boleh, I'm not sure boleh pergi lagi berapa jauh. Fuel low so kena cepat lah. So for that aku akan isi RM20 je. Nak tengok berapa jauh aku boleh pergi. So aku just pass je dekat RM20. So just sit back and enjoy drinking my coffee. So aku suruh dia pump. So kalau tengok kat situ dapat RM26.63. So basically 63 sen tu yang kerajaan bayar. Okay, thank you bos ni. Yo. Bagi dia tip sikit. Bagi dia RM5 sebab aku punya malas nak keluar tu. Actually to think about that, RM5 tak banyak pun guys. RM5 zaman sekarang boleh beli apa je RM5. Okay, RM5 tu macam sekali kau bayar parking je. Parking masuk sejam pertama RM2. Lepas tu kau lepak jap, minum-minum, sedar-sedar dah 2 jam, dah parking RM45. Okay, kan? Okay, aku dapat separuh bar. So dengan RM20 kita boleh pergi sampai, let me check. So kat sini aku boleh pergi 131 km. Turn left. Tapi kalau ikutkan location aku nak pergi ni 160 km tau. So aku short 30 km. Macam mana? Boleh tak? Kereta hybrid. Sebenarnya boleh guys. Turn left. Sebab apa aku cakap boleh? Sebab masa dia jalan nanti dia akan charge balik bateri. Dan ada banyak masa dia akan guna bateri, terutama bila jam. Okay, so kita tengoklah dengan RM20 kita boleh tak capai 161 km. Bye bye.